Asid urik ni dia senyap-senyap boleh rosakkan sendi anda. Mula-mula anda akan rasa mencucuk, lama-lama lutut anda akan jadi keras, bengkak sampai nak solat pun akan rasa sakit. Kalau anda tengah alami benda tu, jangan tunggu makin teruk. Tapak baru ni dia antara ikhtiar semula jadi yang ramai sangat-sangat dah cuba. Formulasi yang digabung dalam tapak baru ni seperti kulit kayu retak dan juga biji seledri, dua bahan yang sangat special yang bantu untuk cairkan asid urik dan legakan sendi. Biji seledri ni dia bantu untuk cuci darah dan buang lebihan asid urik. Kulit kayu retak pula dia bantu untuk kuatkan semula tisu sendi. Bila diamalkan dengan konsisten pagi dan malam, ramai dah rasa sangat perbezaan dia. Dari sakit mencucuk, kini dah boleh berjalan dan solat tanpa sengal-sengal. Kalau anda pun nak rasa macam tu, mulakanlah sekarang dengan ikhtiar tapak baru. Sekarang ni Herbal Tapak Baru tengah ada promosi diskaun 45% khas untuk anda, untuk yang terawal, dan kami ada tawarkan juga free postage dan free COD. Tekan link sekarang dan dapatkan harga promosi.